Selamat petang dan salam sejahtera geng. Berjumpa lagi geng di Jamal Hunter Channel geng. Petang ni kita nak turun ke kunci air di pantai Bagang Lalang. Kita nak menjala lah. Kita nak cari ikan sikit. Tengok ada ikan apa. Ada ikan di sini. Kita tak pernah menjala. Kita cubalah di kunci air pantai Bagang Lalang. Ni. Okey, kita nak menjala di kawasan situ lah. Dengan di bawah ni ataupun di airian keluar ke sana. Kita nak cubalah petang ni. Kita nak cari lauk sikit. Jom. Mudahan ada rezeki lah menjala di waktu kali ni geng. Jom. Air tengok. Air keras lah geng. Laju. Tengok di area kawasan situ. Nampaknya macam anak-anak beranak banyak. Anak-anak ikan banyak lah berenang. Kita nak cuba jala. Oh, beranak ada ni. Kita cari beranak. Mudahan ada rezeki lah. Jom. Lebar dia. Lebaran yang pertama. Tengok. Adakah dia berjaya didaratkan ataupun hanya bermain di tepi-tepi ni. Tengok. Ikan apa ada di sini. Tuh. Banyak ni. Ada. Beranak ada. Sedang berpusu-pusu melarikan diri. Ikan ke sana dan ke situ. Dah kemari ke sini. Dia nak mula keluar lah. Jala kita pun terbelit-belit. Apa dah jadi ni. Banyak anak ikan ni. Ikan apa tu? Ikan telepia. Banyak anak ikan berpusing-pusing tu. Tu pun baru lepas cuci. Ada mesin lagi di sana. Kita kikik besar, kita ambil. Sebab untuk anak buah di rumah dah meminta-minta ikan mana, balik dengan kosong je. Kita cuba ni. Situ ada kayu pula. Kita ambil di sini je lah. Dia banyak ni berpusing-pusing. Lebaran yang pertama. Mudah ada rezeki. Itu kecil tu. Situ banyak kecil. Dekat bergegar-gegar. Ada. Ada. Rezeki kita ada. Besar ni geng. Lepas ke? Beranak ada besar. Beranak ada. Boleh tahan. Boleh tahan lah. Lepas ke? Janganlah lepas. Wow, beranak besar geng. Rezeki. Lebaran yang pertama. Dah nampak bayang-bayang ikan. Ada kebanyakan tu dah lope. Besar beranak geng. Rezeki lah. Lebaran pertama. Ada berapa ekor? Besar. Saiz cantik. Saiz goreng tepung, goreng kunyit. Sekali ni boleh lah. Beranak ikan masin, beranak air masin, air payau. Ikan masin je disebutnya. Beranak lah 5 ekor. Syukur lah. Beranak ada. Besar jugalah saiz ni. Ada takapan 5 ekor. Kita gantung kat sini dulu. Ada bermain lagi. Tapi kita dah tiba sini. Kat sini ada kayu pula. Cuba ke tengah sana sikit lah. Syukur lah geng. Ada. Nantikan dia berpusing-pusing. Datang balik je. Dapat. Sekali lebaran sahaja. Senyap terus. Dah lari dah. Dah berenang ke sana lah ikan. Tak ada. Takapan. Takapan yang pertama je.
Dia dah mula bergerak ke sana geng. Tu anak-anak dia banyak. Tebaran yang kedua gagal. Tebaran yang ketiga pula. Dia bawa ni. Kena bawa ni kan. Tunggu tak ada. Kat sini tu lah. Kita nak tebar yang kecil-kecil tu. Yang kecil tu ada. Ada. Sini. Tu kecil banyak. Kena ke kecil kena. Situ cetik ni geng. Tapi tengok kadang ikan tu dia tak nampak lah di dalam. Tak ada. Kecil. Kecil ni. Tebaran yang kedua pun, ketiga pun tak ada. Gagal. Gagal lagi. Dia dah pandai. Pada nampak kita kan. Dia kecil banyak. Tak lah. Tak masuk jala. Kalau dia masuk mengelopor jala ni kan. Kena. Cari pot yang dalam sikit. Jadi kan potnya agak tak berapa dalam lah ni. Tipis. Titik sangat. Ikannya tak berkumpul. Pada sini. Masuk. Ada. Ada seekor dua lah. Tak ada gegar-gegaran. Tak nampak pun. Ada 2-3 ekor comel. Comel mana? 2 ekor lah comel. 3 ekor. Ni ikan apa ni? Cari yang pot dalam sikit. Memang cantik. Tapi dia punya pot ni agak susah sikit lagi. Di sini dia agak cetek. Memang berkali-kali lah kita nak tebar dia. Tapi bersyukur lah. Ni kecil ni kita terpaksa ambil lah. Yang kecil ni. Miau di rumah tu meminta-minta ikan-ikan, kita ambil. Tak nak. Talapia tak ada. Tak ada talapia ada kat sini. Ni ikan apa geng? Ikan macam terbakul juga. Ni. Tapi kita tak ambil lah. Ni kita lepaskan balik. Laju. Kita nak ke sana geng. Cuba geng. Air keluar tu kita nak tebar jala. Mungkin dia berkumpul kat bawah. Takut sangkut je lah. Ada sangkut tak ada lah. Kita cuba. Kat air mengalir tu. Di bawah ni kan. Dah ada. Lecen ni. Syukur ada udang kan. Boleh ke tak boleh ni? Macam lecen je ni. Dalam tak ni? Ikan kita tebar sekali lah. Cuba. Ada. Ui, ada udang ni. Ui. Bertahan lah. Kabut. Ikan talapia. Laju air keluar ni. Apa ni? Ada batu. Batu ladung sekali. Keluar. Ada batu ladung sekali. Jumpa batu lah.
Tilapia, cuma comel. Pancing siapa lah ni geng? Dapatlah. Korang cari mancing siakap ke? Kita ambil batunya. Biasa ada orang mancing kat sini, mancing siakap. Tapi kat situ ikan tilapia je ada geng. Anak-anak ikan tilapia aja ada. Tak ada yang ikan padu-padu. Ni bolehlah rezeki kita pilih-pilih. Kalau beranak kecil kita ambil kat tilapia kecil ni, kita lepaskan je lah. Tadi macam ada udang kan? Tak ada udang. Tadi macam lompat-lompat ada udang tadi. Ni udang. Gecko, ikan buntal pun ada. Boleh. Pilih-pilih. Botak buntal pun kena. Terciduk dia. Boleh. Ini kita ambil. Jangan kasih lepas rezeki. Tak berapa besar. Udang pun. Okey, dah. Kecil-kecil ni kita ambil lah. Kecil banyak sangat. Kita lepaskan kecil ni. Ni kita letakkan balik lah di air dia. Kecil sangat. Sekali je, tak boleh. Ikan tilapia banyak situ. Kita ke sini pula geng. Yang ni air dia hijau geng. Air hijau sampai ke sana. Tengok ada tak ikan bermain di sini. Nampak gayanya dia macam ada boiling. Tapi kat sini kalau macam tu cara dia boiling, ikan tilapia banyak ni. Anak-anaknya, kalau besar tak apa. Cubalah. Cuba main tepi-tepi ni. Ini sini agak dalam sikit. Tengoklah ada ke tak. Jom kita cuba dulu. Dia barang yang 1, 2, 3 kali ke. Tengok. Cepat. Ui, tak sampai tu. Ni tepi je boleh. Ui. Macam ada. Air penuh geng. Tak ada cetik. Kenapa? Kecil geng. Telapianya banyak yang kecil. Tak ada yang besar. Tak ada yang besar. Comel semua. Macam ni comel ni lepas ambil. Yang satu ni je lepas. Comel dah geng. Kalau comel ni nak bukanya teruk sikit. Jadi kan lepas balik. Kecil banyak ni. Lepas sini pun silap pun ada. Tu. Tu beranak. Larian macam tu dia beranak lah. Tak ada udang. Anak udang dia lah. Tilapia banyak lagi. Masih comel-comel belaka. Tak ada yang besar. Yang besar tak ada, tak payahlah. Kita lepaskan. Ya. Tak ada. Cari spot yang lain lah. Kecil banyak ni. Pot ni kecil banyak. Tak apalah. Kita cari pot yang lain pula. Seru dah. Okey geng. Memandangkan kita tadi nak menjala ke spot, ke kunci air yang kedua tadi,
nampaknya ada ramai yang pemancing. Hari ni kita turun ke spot ni pula. Kita nak menjala pun air dah kering kan. Air dah kering, tak apalah. Kita nak cari lokan pula lah di kawasan-kawasan sini. Tengok ada tak. Nak jala ke spot tadi tu, nak pindah lagi jauh, tak ada dah. Ni tertib ni banyak lagi. Kawasan tiram banyak lah area dalam ni. Kita sampai sini, kita nak cari lokan sajalah. Dah nampak satu kan. Dia banyak area-area ni. Masuk sini. Kita cari kat sini je lah. Area-area batu tu. Kita dah jumpa satu. Yang pertama dah jumpa. Ni nampak lokan ni. Sebelah dalam celah-celah ni. Begitulah. Tak besar. Ini ada rasa. Tempat lauk-lauk pun syukur lah. Ada ni geng. Kawasan-kawasan sini tepi-tepi tu kan. Kita nak gagau dia lah. Dia area-area ni. Biasa kita pernah cari juga kat sini. Tapi dah lama tak turun. Kita turun lagi. Cari kat sini geng. Cari kat batu-batu ni. Ada. Dia akan nampak sikit-sikit lah. Ni dapat satu. Tapi kalau kawasan air je ni, dia rasa dia agak kurang lah. Manis-manis dia kurang. Yang eloknya di kawasan dalam pakau. Rasa dia berbeza. Cari kat sini. Dia kat sini. Kita ada jumpa satu. Tengok. Ni. Kan? Lokan kan ni. Lokan. Ada dua geng. Dia suka kat area batu ni. Ni dapat ni celah ni. Dapat lagi. Korek dia. Besar. Suka. Besar-besar. 3. Dah dapat 3. Yang ni. Apa ni? Bukan. Sekarang dia kat batu-batu ni. Tapi yang herannya macam mana dia boleh masuk celah-celah batu ni. Padahal kita tempat ni pernah kita cari juga. Kita kena selak lah batu-batu ni. Sekarang dia ada. Kawasan sini. Dan sini mesti ada. Tak jumpa. Kita akan redah ke tepi-tepi je lah. Tepi-tepi tebing tu sampai sana. Kita akan berpatah balik. Dia dapat dah 3. Dalam tu tiram banyak. Tiram dia sebesar-besar punya tiram. Kas abah punya. Dapatlah ni. Kita letak tim dulu. Nak bawa pun berat tu geng. Berat. Tarik tiram. Batu. Tiram. Nak kena cari juga. Tapi kita kelengkapannya tak ada. Kita tengok dalam. Batu lah. Nak masuk ni. Kita nak masuk dalam ni. Macam ni lah. Air dia kering-kering macam ni. Boleh. Tengok ni. Sebelah dalam. Dia tak ambil mati. Tapi tajam ni. Nak kena ada screwdriver ke. Baru boleh lah. Dalam ni banyak ni. Semua dah besar ni geng. Kat batu-batu. Banyak ni. Kan. Kita tak ambil lah. Kerja ni kerja yang agak amat-amat teliti dah. Nak kena popek dia. Cari lokan. Takut pula. Sini. Cari lokan je. Dia akan duduk di area sini. Tebing-tebing. Tapi kita kena jagalah. Kena gagau dia, kawasan-kawasan dia. Dalam. Tajam. Dia punya tu kulit-kulit dia tajam kan. Dekat tepi-tepi ni ni. Dapat lagi satu. Comel. Bukan yang comel. Ni kat atas ni agak keras sikit. Dia nak kena tebing-tebing. Dan dalam ni kadang-kadang dia besar-besar. Kalau tak jumpa orang lah. Biasa ada juga orang cari ni. Kalau air dah pasang, dah tak boleh. Gagau sekejap je. Kita rekod mana yang boleh je lagi. Jarang betul. Nampak satu ni. Ni satu. Kita besar kecil.
sikit lagi. Tak berapa besar. Nampak. Masih comel-comel. Ke atas ni. Tepi ni kan. Lebih mudah kita cari ke atas tu batu tu tadi. Kalau jumpa lah. Tepi ni satu. Atas tu. Tengok ni. Ke dalam. Dalam betul. Dia naik atas betul. Dapat satu lagi. Ada 2, 3. Tengok. Nampak macam ni je. Kan. Ui. Hancur. Ada lagi satu. Dalam tu. Dan dalam dia geng. Dapatlah 3. Dekat batu-batu tu mesti ada. Dekat batu. Ni ada lagi. Tengok. Kat tanah-tanah ni. Kat atas betul dia duduk. Mana tak nampak. Mati pun ada. Kat atas ni. Ni satu. Nampak lagi. Kat tanah-tanah. Satu. Dalam ni. Dalam betul. Nanti nak kena cari lagi. Berpatah balik lagi nanti. Cari kat sini dulu. Kalau kita ni macam ni tak ambil kan, mati. Mati kan. Mati dia. Kat sini. Tengok betul-betul. Ni ada satu. Tak nampak kan? Ni. Dapat pun. Dapat dia. Tangkap. Besar sikit lah. Besar sikit. Ada. Tak nampak dia. Nampak dia punya ujung-ujung je. Situ. Teliti kan betul. Pandai dia nyuruk di kawasan batu ni. Tengok dia. Ada ke? Tak nampak. Nanti kita berpatah balik nanti baru nampak. Kadang-kadang kat atas ni. Ni je. Nampak tak? Di kawasan sini ada nampak. Nampak dah kan ni. Ni. Duduk di atas batu betul. Nak nyuruk kat batu pun nampak juga. Pakai ni payah pula cari. Buka je ni. Aduh. Selakkan je ni. Aduh. Tak nampak. Betul-betul nak teliti betul cari je ni. Dia pandai menyuruk. Aduh, kan. Satu lagi. Dapat. Satu lagi sana dulu. Uish. Dah pecah dia buang-buang. Dapat lagi satu. Kecil. Buat kuah boleh lah, buat kuah. Buat kuah rasa-rasa. Ni ada lagi. Ada. Comel. Dulu. Nak betul-betul genggamkan tangan ni. Dapat satu lagi. Dalam ni. Ni kali ni tak besar lah. Ni ada. Macam pecah. Iyalah. Dia ni. Dia pecah-pecah tu dia lah. Besar ni. Besar. Angkat celah batu ni. Angkat dia.
kawasan sini mesti ada. Ni lekuk. Nah, tengok ni. Kawasan petah-petah ni ada lah. Tak besar. Boleh masuk dia dalam. Nak keluarkan pun payah ke. Tepi tu memang payah ni. Dia sini je lah. Nak kena pandai cari. Cari mata dia. Ni macam dia. Ni. Cari angkat. Ada kan. Cuma dia kawasan batu ni payah sikit lah nak tarik dia. Ni satu. Ni satu lagi. Tak besar. Pelak lagi. 91. Nah ni dalamnya. Dalam air. Besar. Dalam air besar-besar, geng. Dalam air ni. Tapi itulah. Kena berhati-hati lah. Nak mengupik ni. Benda tajam banyak dalam air ni. Jangan kita habis nanti. Luka-luka nanti. Tadi jumpa satu ni. Dalam ni. Dalamnya. Dalam betul, atas betul. Besar. Besar kan? Atas. Ni duduk kawasan-kawasan macam ni. Atas betul. Tepi pinggir tak ada. Ni apa lagi? Besar dia. Dia ada tu lah. Nak kena betul-betul cari. Bawah tak ada. Cari di atas pula dapat besar ni. Dapat ni satu tadi. Mesti ada lagi. Kita cuba lagi. Di kawasan-kawasan atas pula dia. Tepi ni tak ada. Kita gagau macam ni je. Nanti dia akan rasa badan dia ke atas. Dapat dua tadi. Senyap lah. Tak ada pula dah. Okey geng. Nampaknya air pun dah pasang geng. Air dah masuk. Ni. Dah masuk air. Mengalir masuk dalam. Laju teras. Kita kutip lokan di spot ni. Ada jual lah. Tu di bawah lauk tak banyak ni. Kita pun cari-cari pun dah penat. Air pun dah sampai dah masuk. Bersyukur lah. Ada juga hasil untuk di lauk buat lauk petang lah. Okey, seperti ini hasilnya geng. Ni hasil lokan yang kita cari di spot ni. Boleh tahan lah. Ada juga buat kuah. Dan ni untuk buat goreng-goreng adalah. Tadi hasil jala ke spot kunci air sana lah. Okey, lepas tu kita singgah mencari lokan pula. Ada dua lauk lah. Ni hasil ni seperti ni je. Belanak dan ikan tilapia dan lokan lah geng. Tu jala kita lah. Okey lah geng, itu sajalah aktiviti kita petang ni. Mencari lauk di spot ni. 2 dalam 1, menjala dan mencari lokan lah. Bersyukur ada jugalah buat rasa-rasa geng. Okey, kita jumpa lagi episod seterusnya geng. Jom balik kita kemas. Ni pun nak cuci. Dan ini masuk ke dalam. Syukurlah lauk-lauk ada lah geng.